Dah minum tadi. Kau tak ada TikTok ke, Caca? Tak ada TikTok ke? TikTok. Semangat aku. Sudah setahun saya buat TikTok tidak dapat hasil. Kamera steady lagi kan? Ya, dia tak circle. Dua lah, sama ada radiator sumbat pun boleh jadi juga, thermostat pun boleh jadi juga. Jadi kita check thermostat dulu. Kalau thermostat elok baru mungkin radiator. Sebab kita ni dah lebih daripada 10 tahun kan. Yeah. Atas dah panas. Terus bawah tu tak panas lagi. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Dan 100 kiraan, kipas masih belum berhenti. Masih okey tak? Masih okey lagi? Tengah? Terus bawah dia, ini bawah atas dia. Bawah atas dah panas ya. Terus bawah. Terus bawah. Ui, terus bawah masih sejuk . Inilah hasilnya rupanya. Radiator dia sumbat. That's why air tak boleh circle. Air tak boleh pusing. So kita servis radiator ni. Dan kita pasang balik. InsyaAllah lepas ni okey. Okey, layan. Anda kenal ni? Inilah mata gergaji. So saya buang mata dia. Alamak, luka dah tangan gua ambil. So kita kena masukkan ni satu persatu. Daripada sini sampai hujung. Sini. Jangan ponteng ya. Setiap satu ni kena masukkan. Ni saya nak demo aja. Tadi saya dah masukkan satu sampai hujung. Biar air dia keluar macam ni. So kalau radiator anda tak sumbat, tak payahlah buat macam ni. Nampak? Guna ni. Apa nama ni? Mata gergaji. Kekat. Okay, tengok air keluar kan. Tadi air tak keluar. So kita kena pastikan setiap laluan air ni, air kena keluar. Baru dia tak sumbat. Setiap laluan air ni ya, setiap laluan yang sampai sana tu, pastikan dia keluar air. Baru dia tak sumbat. Maknanya dalam ni tak sumbat lah. Cantik. Okay. Okey, kita dah siap pasang. Lepas tu saya test, masih berlaku lagi ya. Air tendang lagi ya. So saya kena buka balik dan saya kena check water pump. Kita tengok apa jadi. Aku sangka cepedak jadi nangka. Tengok apa sudah jadi. Patutlah air tak boleh pusing. Sian. Water pump baru. Pling. So cover atas baru.
pusingan air dia daripada bawah, daripada atas ni, daripada bawah dia sedut, dia pusing, dia sedut. Maksudnya bawah tu akan, daripada panas tu dia turun, dia akan naik, dia akan masuk sini, pusing ke sana macam tu. Lain kereta lain pusing dah. Ayo, kau jangan pakai cooler ni sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jahanam je kau. Apa lagi, klik baik kuning sebelum kehabisan. Ini dia water pump yang saya tukar tadi. Ini dah rosak Dia tidak sepatutnya macam ni Dia sepatutnya melekat macam ni. Ni termostat. Elok 100,000 kilometer tukarlah sekali. Ni bawah atas yang saya tukar baru. Okey, alhamdulillah.